Indonesia tak sign, tarif dia berapa persen? 19%. Vietnam tak sign, tarif dia berapa persen? Lebih kurang 19%. Filipin tak sign, Singapura tak sign, Brunei tak sign. Tapi kita yang terlebih pandai, kita sign, kita surrender semua. Tidak ada benefit kepada Malaysia. Kenapa kita tanda tangani? Itu satu soalan yang baik. Kita tidak ada jawapan. Sampai hari ini kita tak tahu jawapan kenapa kita tanda tangani perjanjian timbal balik ni. Sebab apa? Kita tak tahu. Sebelum kita tanda tangani, sebelum kita sign apa-apa agreement, sebelum ni kita ada sign lebih kurang 16 agreement bilateral satu sama lain ataupun as a block ASEAN dengan negara lain. Kita akan buat kajian dulu. Apakah cost benefit? Mana yang kita akan dapat untung, mana yang kita ada rugi, net-net, apa kelebihan kepada Malaysia. Kali ini kita tak tahu. Kerajaan tidak membuat ini berdasarkan jawapan menteri. Dia kata kita tidak membuat cost benefit. Contoh dia, katakan saya nak katakan ekonomi rakyat kata kami nak invest beli bangunan tu. You akan tanya dulu, bangunan ni berapa ringgit, apa pulangan, you buat cost benefit, berapa lama boleh dapat pulangan. Ni kita tak langsung tak buat cost benefit. Jadi kita tak tahu apa yang kita untung. Apa yang kita tahu, tarif kita lepas kita sign ni, tarif kita daripada 25 jadi 19%. Adakah ini satu benda yang kita boleh dabit ada macam King Kong? Banyak yang kita terpaksa berikan untuk sign benda ni daripada 25 hingga 19. Apa yang kita kena bagi? Kita kena bagi kepada Amerika, kita kena invest labur dalam lebih kurang 70 bilion US dollar dalam masa 10 tahun. 7 kali 4 lebih, ini 300 bilion. Kita kena beli juga, Malaysia kena beli barang-barang daripada Amerika lebih kurang 150 bilion dalam tempoh 50 tahun. So gedebuk demak dekat 900 hingga 1 trilion dalam tempoh. So kita kena beli dekat dia. Dia kaya ke kita kaya? Dia lagi kaya. Dia 70 kali lagi kaya daripada kita. Patutnya dia beli daripada kita, bukan kita beli daripada dia. So untuk kurang daripada 25-19, kita kena invest lebih kurang 1 trilion, dekat 1 trilion di Amerika. Apa lagi kita kena buat kita? Kita kata kat dia, kita setuju dia tak perlu bayar cukai digital. Maxis kat sini contohnya, Maxis ke Time ke Telekom ke kena bayar 6% kepada fund tabung yang diuruskan oleh MCMC lah. Syarikat Amerika tak perlu. Apa lagi dia tak perlu? Dia tak perlu mohon lesen import. Benda lain kena, negara lain kena, kita impose, dia tak payah. Dia dapat keistimewaan. Kita kena layan dia sama dengan kita layan syarikat-syarikat Bumi Putera. So apa yang Dr. Mahathir kata tu betul. Syarikat Amerika dah sama taraf dengan syarikat Bumi Putera. Syarikat Bumi Putera dah tak ada keistimewaan. Contoh dia, katakan Petronas kata lah ni kontrak buat skru lah, contoh nak skru untuk dia punya platform katakan hanya untuk kontraktor Bumi Putera. Tak boleh. Bukan hanya Petronas, Petros Sarawak kata ini kontrak hanya untuk syarikat-syarikat di Sarawak. Tak boleh, pasal diskriminasi pada syarikat Amerika. Apa lagi dia dapat? Dia dapat sekatan, tanpa sekatan daripada Malaysia untuk kita jual rare earth. Walau apa berlaku di Malaysia, kita tak boleh sekat jual rare earth kepada Amerika. Apa lagi dia dapat? Apa-apa yang kita buat lepas ni, kita kena rujuk dia dulu. Kita kena buat semua ni, kita kena rujuk dia, kena minta dia punya approval dulu, Malaysian Shell lah. Kita kena wajib, bukan makruh, kita wajib kena minta dekat dia dan invest 1 trilion. Syarikat dia tak payah bayar cukai, barang masuk tak perlu import lesen. Kalau dia put a sanction on Chinese company, kita kena ikut. Semua ni demi apa? Demi 25% hingga 19%. Tak ada negara di rantau ini yang setuju benda tak masuk akal ni kecuali Cambodia. Indonesia tak sign, tarif dia berapa persen? 19%.
Vietnam tak sign, tarif dia berapa persen? Lebih kurang 19%. Filipin tak sign, Singapura tak sign, Brunei tak sign. Tapi kita yang terlebih pandai, kita sign, kita surrender semua. Tidak ada benefit kepada Malaysia. Jadi persoalan sadari kita nak pusing balik, pasal apa kita sign, kita pun tak tahu. Pasal menteri kata kita tak buat cost benefit analysis. Apa yang dia kata, kalau kita tak sign, kita akan dikenakan tarif, ekspor berjumlah 200 bilion kepada Amerika tak boleh diekspor. Itu satu kenyataan yang tidak bertanggungjawab. Sebab apa? Dia sebut angka 200 bilion, ini keseluruhan ekspor kita kepada Amerika. Dalam erti kata lain, menteri, dia tak jadi menteri dah lah, dia dah habis dah. Kalau kita tak sign, satu benda seduit pun ekspor kita tak boleh masuk Amerika. Itu tidak masuk akal. Jadi apa benefit, tidak tahu. Doktor dah buat kritikan bahawa art ni sebenarnya berat sebelah. Macam doktor cakap tadi, bekas Menteri MITI Tengku Zafrul kata kalau apa kita tak buat tu, kita akan menjejaskan akses ekspor Malaysia ke AS yang bernilai 200 bilion yang boleh menjejaskan pertumbuhan ekonomi sebanyak 1.2%. Dan menurut pandangan doktor, adakah doktor merasakan kedudukan Malaysia adalah lebih baik jika tidak memeterai art dan menghadapi tarif yang lebih tinggi berbanding menandatangani art dan menghadapi klausa-klausa yang mengikat di dalam perjanjian ini? So dua benda yang Fatin tanya. Satu, adakah betul kalau kita tak sign, menteri kata dia akan memberi kesan 200 bilion kita tak boleh ekspor. So jawapan itu tak betul. Jawapan menteri itu, bekas menteri itu tak betul. Dia kata kalau kita tak sign, seduit pun ekspor kita tak boleh masuk Amerika. Tak masuk akal. Tak ada satu negara pun yang American totally block. Not even China. China product still can go to America. His argument, kita tak sign, satu benda pun tak boleh masuk. Itu tidak masuk akal dan tidak pernah berlaku. Amerika pun tidak pernah buat. Itu satu. Kedua, kalau kita tak sign, kita mendapat tekanan soalan kedua tadi kan, daripada 25 hingga 19. Macam tadi saya kata, Indonesia pun tak sign, dapat 19 juga. Vietnam pun tak sign, dapat lebih kurang juga. Filipin tak sign, Thailand tak sign. Apa yang mereka sign? Mereka sign framework agreement. Bermaksud dia kata ini benda yang kita akan negotiate, because strategi negara-negara ni they want to kick the can down the road lah, pelan-pelan. Because bila you buat tarif ni, tekanan ni kepada siapa? Siapa kena bayar? Mostly kalau Amerika yang impose tadi, kata barang masuk Amerika barang mahal lah, mereka yang kena bayar. Dia kata impose 100% on cars. Kereta kat sana lagi naik harga 100% lah, lebih kurang. So beri tekanan. So public pressure from America going to be very, very intense. So this country was hoping that they can kick the can down the road. Kita sign awal. There's no first mover advantage in signing as early as Malaysia. Tidak ada reason pasal apa kita nak sign terkejut terkempang first kita nak sign. Kita patut take our time. We don't have to rush.